Kelong Kampung Baru. Oh yang itu Bawa reba. Sekejap kita try. Sekejap. Reba mana tu? Belah kanan tu? Belah kanan. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tak sampai. Boleh? Oh. Hampir tu. Dia tarik dia tadi. Dia kena pegang oh. Lupa. Cadoh. Cadoh. Buka Merangkau lah. Lawan tak? Tak melawan. Oh ya ada. Jenahak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ui. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah rezeki. Rezeki pertama bandil. Alhamdulillah ya Allah besarnya. Oh. Tu dia. Tajam. Oh. Ui, udang aku pun terbang. Bismillahirrahmanirrahim. Besarnya. Berat je dia rasa ni. Oh. Jap. Okey, Muka tak nampak. Okey, satu lagi. Okey. Lagi dapat. Oi. Kejap. Kita proses satu-satu. Besar. 400 gram. Oh, jenahak. Tanda. Dia main. Oh. Tolonglah tarik lagi. Tolonglah tarik lagi sekali. Oh. Sentap. Bismillahirrahmanirrahim. Macam tenggelam tu. Ada ikan ni kat situ. Dia main-main ni. Tak nak main pula. Sentap dia. Tu bubble. Alright guys. Oh alhamdulillah dapat tadi. Jenahak seekor. Nak target sekap tapi dapat jenahak. Alhamdulillah Allah bagi. Ni kita rest kejap dekat Kelong Zaki. Okay. Abang Din dia hantar customer jap. Jom set up dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Set up tu. Ni kelong ni dalam pembinaan lagi ni. Okey. Tu kelong dia. Luas ha. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita santai sekejap kat Kelong Zaki baru lagi. Okay, tadi pergi mancing dengan Abang Din. Ada baru dapat jenahak seekor dekat belah sana. Ni rehat sekejap kat Kelong. Okay, Kelong ni baru buat. Okay, tu dia nak dapur dia. Okay, ada lampu solar. Ni bahagian depan. Nampak? Okay, ni buat Kelong. Okay.
Mungkin dibuka pada bulan 5. Ha, ni bulan 5 ni. Nanti dia orang akan buka. Bolehlah buat tempahan. Okey. Tempah kat banding boleh. Okey. Tu ah. Cantik kelong dia. Menarik. Cantik tengok. Udah ada. Apa tu? Ada 2 bilik. Tak tahu kunci ke tidak. Kunci tak boleh buka. Kunci. Okey. Kami rehat Ustaz. Dia punya pelantar luas lah kan. Wah. Kat depan. Luas. Nanti boleh lah kita buat trip. Lepak sini kan, 1 geng, 2 geng. Sebab luas, memang luas. Ni ada sangkar ikan. Sangkar ikan ni tak boleh mancing lah. Okey. Okay, kita try lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Air baru nak pasang. Kita try. Okay. Aduh. Sini. Strike. Senang ni. Kanduri. Alhamdulillah. Kanduri. Besar. Yang prosah. Ada ketuk ni. Ada ketuk. Ada ketuk ni. Alhamdulillah, tanda lagi. Alhamdulillah, tanda lagi. Alhamdulillah. Tanda lagi. Ini kecil sikit. Okay, jom kita puasa. Okay, tanda yang kedua. Tapi ni kecil sikit lah. Bolehlah makan. Okay. Kita layan siakap pula. Cenahak dapat 2 ekor. Target siakap pula. Ini macam tergeruk okey kat ni. Tarik. Alamak, loceng aku jatuh. Macam-macam. Gelama. Betul lah, pot dia situ. Okay, kita layan gelama. Nak layan siakap macam-macam hal. Apa dia? Tak cukup tapak. Aduh. Kelam. Kalau abang boleh balik besok pagi, insyaAllah kita mau tunaikan. Tak melawan pun. Kapor ni beratnya ni. Gelama lagi. Besar gelama. Alhamdulillah. Bang, saya dapat gelama bang.
Rasa-rasa boleh tak balik besok pagi? Besar lama ni, alhamdulillah. Kalau saya dapat gunting kat harga ni, abang boleh tak balik pukul 9 besok pagi? Misalnya malam memang boleh tak jalan. Kalau abang boleh macam tu, saya guntingkan. Yang bosah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada. Oh, mantap. Oh. Ada apa ni? Bismillahirrahmanirrahim. Lawan. Lawan. Ikan gegerut. Betul lah. Alhamdulillah gegerut. Jom. Ayam botol bang. Jom kita. Naik lagi. Balik, petang. Balik. Kono, lama tak mancing. Oh, okey. Kita balik dulu. Petang. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera. Baru habis trip mancing dengan Abang Din. Baru kita main boat. Kemudian kita rehat sekejap kat Kelong. Sambung balik mancing. Ni asal nak layan cakap macam-macam dugaan. Tapi alhamdulillah ada hasil jugalah. Dapat ikan tanda 2 ekor. Seekor tu besar mula dapat tu. Dekat 400 gram lebih kurang lah. Okay. Kemudian ada tanda kecil sikit. Lepas tu ada gelama. Gelama. Okay. Itulah, saya pun dah lama tak mancing. Sejak daripada kami accident sekeluarga. Accident waktu bulan 1 itu cuti sekolah. Anak-anak ada yang cedera parah. Tapi alhamdulillah mereka dalam proses pemulihan lah. Sekarang pun dah semakin kuat. Alhamdulillah. Doakan kami lah untuk sihat dan selamat sejahtera semuanya. Okay. Jumpa lagi dalam trip mancing yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay.